penyampaian seperti seorang pembaca hayatan dan penekanan. Salam sejahtera. Saya Fitra Noain, penyampai berita pada pagi ini. Teknologi pertanian pintar tingkatkan hasil automatik dan drone pertanian mampu membantu petani mengurus tanaman dengan lebih cekap serta mengurangkan kos operasi. Teknologi Selain itu, pendekatan pertanian pintar dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh serta tanaman. Selain itu, pendekatan pertanian pintar dapat mengurangkan kebergantungan. Dalam perkembangan berkaitan, pameran pertanian, hortikultur dan Dalam perkembangan berkaitan, pameran pertanian, hortikultur dan agro berlancongan Malaysia peluang untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian moden yang kini menawarkan potensi pendapatan yang lebih baik. Kerajaan berharap lebih ramai belia akan mengambil peluang untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian moden. Dalam sektor pertanian bagi menarik minat orang muda menceburi bidang agro makanan. Yang negara. Langkah ini dapat dilihat sangat penting dalam usaha memperkukuhkan keterjaminan dalam sektor pertanian bagi menarik minat golongan muda menceburi bidang agro makanan. Kerajaan berharap Berita pertanian dari YouTube TV SMK Ciudul.